Masih ada lagi yang confused untuk cara tutup kita punya scroll lipat ni. Jom saya tunjukkan dekat Kak Abang untuk cara lipat. Untuk cara simpan kita punya scroll lipat ni, Kak Abang boleh buka saja dia punya bahagian pintu. Boleh rendamkan dia punya bahagian pengunci dia. Dan Kak Abang boleh tarik sahaja tapak pada bahagian dalam. Kemudian knock pada bahagian kiri dan juga pada bahagian kanan. Dah siap. Untuk cara pemasangan sangat-sangat mudah. Jom saya tunjuk kat sini. Kalau Abang berminat nak dapatkan troli lipat ni daripada Nozaki, boleh dapatkan di Nozaki sekarang dan kita beri dua pilihan untuk roda kecil ataupun roda besar. Kalau berminat boleh dapatkan dalam beg sekarang. Kita jumpa lagi pada next video. Bye!